Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Yasin dan hari ini aku akan pergi ke Terengganu. Ya, sempena cuti akhir tahun ni kan cuti panjang. Jadi kita pun rancang nak pergi jalan-jalan jugalah. Orang-orang yang akan pergi ni adalah aku, mak aku, abang aku, kakak ipar aku dan anak saudara aku. Semua baik kita sudah siap dan jom kita gerak. So lepas ni kita akan singgah dekat rumah dua pupu mak aku and kita akan rehat-rehat kat situ kejap. Lepas tu dalam pukul berapa kita check in? Dalam pukul 3 macam tu kita akan check in dekat hotel. Apa ai? Ui. So sekarang ni aku dah sampai dah tempat yang aku cakap tadi tu, rumah dua sepupu mak aku. Dan sekarang ni kita akan rehat-rehat kejap ataupun makan-makan gitulah. Ya, so sekarang ni kita dah selesai makan-makan apa semua tu and kita on the way nak pergi ke hotel. Ya, abang saya tengah pecut guys, tengah pecut nak pergi hotel ni. Aduh. Okey, sekarang ni kita dah sampai. Kita tengah keluarkan beg apa semua tu. Mai cepat. Tiga sebelah, tiga dua. Misalkan 311, 322, okey? Ingat. Seiman tak nampak. Seiman ni kecil kan dia? Iman. Okey. Oh, mantap bilik dia. Kita tutup jap. Mantap. Aircon dah buka, TV, katil tandas. Wadaw. And kepada siapa yang tanya mak aku kat mana, kenapa aku duduk seorang ni dalam bilik ni, mak aku duduk dekat rumah yang tadi tu kita singgah nak rehat-rehat macam tu. Sebab lepas ni, tak tahu lah bila petang ke malam ke, aku, abang aku, kakak ipar aku akan pergi jalan-jalan keluar pada hotel ni. Mak aku pula, dia tak boleh kalau jalan lama-lama sebab mak aku macam tulang dia bengkok sikit. Jadi kalau jalan lama-lama tu sakit lah. So kalau waktu aku pergi jalan-jalan tu, mak aku duduk bilik seorang, kesian lah. So mak aku duduk kat rumah yang tu, yang kita singgah tadi tu, supaya mak aku ada teman lah, dapat cakap-cakap macam tu. Ya, lebih kurang macam tu lah. Dan siapa yang tanya aku takut hantu ke tak, aku dah besar. Sekarang ni Allah bagi kekuatan dekat aku supaya aku tak takut dengan hal-hal mistik ni. So sekarang ni aku dah siap solat jamak apa semua dah. And bila aku mesej dekat abang aku, dia cakap petang ni tak ada apa-apa pun. Mungkin akan keluar lepas maghrib. Ya, sekarang ni aku tak tahu nak buat apa. Tengah boring macam ni waktu petang-petang macam ni. Aduh lah. Tadi tu mak aku call tanya khabar aku macam mana. Aku Alhamdulillah sihat. Lepas tu ada kawan aku pula call aku, cakap-cakap bla 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 apa semua tu. Lepas tu aku pergi mandi. Lepas tu tengah tunggu maghrib. Dan insya-Allah lepas maghrib tu kita akan keluar. Dan benda lah yang dapat hilangkan boring aku. Kalau aku tengah boring main phone, aku main benda ni, main tiga-tiga ni. Lepas tu boring pula main telefon pula. Ya macam tu lah. Okey, sekarang dah maghrib. So kita akan solat jamak maghrib dan isyak. Okey, sekarang ni aku baru siap solat maghrib dengan isyak jamak. Lepas tu aku pun keluar dengan abang aku ni lah pergi mall. Sekarang ni kita sudah sampai di depan mall KTCC. So sekarang ni aku dah selesai makan dah.
dalam sejam lagi kita akan masuk dekat Pawagam sebab tadi tu baru ada tiket Papa Zola The Movie. Itu tujuan utama kita datang dekat Terengganu ni tiba-tiba ni. Sekarang ni dah 1 jam dah. And lepas ni kita akan masuk. Ini sekadar fun fact lah untuk korang. Aku ni dah hidup 15 tahun dekat muka bumi ni, and ini adalah first time aku masuk Pawagam. Selama 15 tahun aku tak pernah masuk Pawagam. Ni baru first time. Ada. Oleh Pegawai Keluar Kawasan Syariah. Kalau aku dah selesai tak boleh. Aku duduk seorang kan. Okay, so sekarang ni kita sudah tengok movie Papa Zola apa semua tu. And nak cakap sedih. Ya, memang sedih, cuma tak sampai nak keluar air mata, nak nangis apa semua tu. Tapi kalau nak cakap sedih tu, ya memang sedih, cuma tak sampai orang cakap banjai mata, tak ada lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay, kalau macam review jujur lah, tapi aku ni bukan macam pandai sangat pun review filem apa semua tu. Cuma kalau bagi aku lah, ada orang cakap macam banjai mata apa semua tu, aku tak relate lah kot sebab aku tak nangis pun. Okay, mungkin ada beberapa yang bertanya daripada tadi kan aku duduk cakap mata tengah jalan tu, aku macam mata aku berair kan. Ini disebabkan aku di resdor. Sekarang pun hidung aku tak tersumbat sekarang ni sebab tempat tu sejuk. Tak tahu dah pakai jaket pun tak ada function juga. Tapi nasib baiklah aku pakai jaket, kalau tak lagi teruk. And filem ni tu dia ada bahagian sedih dia. And macam aku cakap tadi, ada bahagian sedih, cuma nak cakap sampai banjir air mata apa semua tu, bagi aku tak relate ataupun mungkin tak. Hidup jadi orang resdor macam ni lah. Setiap pagi akan jadi macam ni. Bahkan ni bukan pagi tau, ni tengah malam, pukul 12 malam sekarang ni. Ini pun baru start nak resdor, apa lagi waktu pagi. Aduh dah. Tapi kalau kau tanya pasal cerita dia, tak payah tanya, memang bagus. Padu aku cakap. Korang kalau ada peluang kena tengok movie tu, korang kena tengok. Best gila. And movie ni aku rasa memang sesuai untuk budak-budak sampai korang dewasa. And nama pun Papa Zola, karakter yang suka buat lawak. Komedi dia tu ada lah dalam movie dia tu. And kadang-kadang bila dia buat tu aku ketawa sendiri. Tapi dia lebih ke sedih lah. Dia macam menceritakan seorang ayah yang nak membahagiakan keluarga dia, macam tu. And aku pun ada terkejut juga sebab ada karakter komik dari komik yang lain tiba-tiba ada dalam movie Papa Zola tu. Kalau kau nak tengok, kau nak tengok sendiri. Okay, mungkin sekarang ni aku nak tidur terus kot, ataupun aku nak rehat-rehat kejap, scroll-scroll TikTok macam tu, lepas tu baru aku tidur. Okay lah, jumpa esok. Okay, tadi tu aku tidur, lepas tu aku bangun pukul 5.52 dan sekarang ni aku nak pergi mandi. So sekarang ni aku dah siap mandi dah, aku dah fresh dah apa semua ni, and aku nak pergi solat subuh. Ingat, subuh jangan tinggal. So aku dah solat subuh, lepas solat subuh tu aku tak tahu aku nak buat apa. So aku layan telefon je. Lepas tu sekarang ni 8.50 dan kita akan check out pukul 9. So aku akan kemas-kemas. Banyak bersepah ni.
Dan sekarang ni jom kita keluar. Gimana ni? Kita cakap dengan abang. Cakap macam mana? Ada? Jom. Allahu Akbar. Oh. Dan itu sajalah video aku untuk hari ini. Kalau korang ada idea video apa-apa semua, korang boleh komen lah. Sebab aku kadang-kadang tak ada idea juga. Jangan lupa tinggalkan jejak korang dekat video ni. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.